Nak tahu tak satu rahsia yang membezakan antara mereka yang berjaya dengan mereka yang hampir putus asa? Dalam dunia bisnes ni, memanglah kita nak cepat tengok hasil. Tapi ingat, kejayaan bukanlah datang serta-merta. Nabi SAW pernah bersabda, Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Maksudnya, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit. Jadi, kita kenalah terus buat lebih banyak dan stay lebih lama dalam bisnes ni. Do more and stay longer. Faham tak maksud saya? Kalau belum nampak hasil lagi, bermakna kita mungkin belum buat banyak ataupun belum stay lebih lama dalam proses kejayaan. Jadi kalau korang mula rasa stuck, cepatlah ubah metod, ubah cara, cari solusi baru dan bertindak dengan pantas. Kita tak nak terperangkap dalam keadaan yang stagnan, ulang benda yang sama, repeat all over again, tapi harapkan hasil yang berbeza. Cuba fikirkan apa lagi yang belum korang buat. Tanya mentor, tanya buddy, tanya leader, tanya kawan dan sabar dengan setiap langkah perubahan. Sebab setiap langkah kecil hari ini, insya-Allah akan bawa kita lebih dekat dengan kejayaan yang lebih besar nanti. Nampak sesuatu? Cuba kita fikir dan execute.